Saya jarang update tentang harga. Nanti tuan-puan, sebab ini bukan saham Saham betul, buy low sell high, buy low sell high. Emas tak. Okey. Sekarang ni tuan-puan, topik kita hari ini, macam mana mulakan simpanan emas akhir sekali membina 1 juta yang pertama. Soalannya, kenapa saya ambil satu topik iaitu namanya membina 1 juta yang pertama? Tuan-puan, saya letak target membina 1 juta yang pertama pada tahun 2005. Waktu tu umur saya 25 tahun dan saya masih belum bebas daripada hutang. Saya ada banyak hutang. Saya ada 5 hutang. Ada orang baca buku saya, dia kata hutang saya tak banyak, 5 saja. Dan tak besar pun, bernilai berpuluh ribu. Dia compare dengan umur dia 40 tahun. Saya anak muda yang gaji kecil, lepas tolak sana sini ada 1,300, duduk di Kuala Lumpur, isteri tak bekerja, tak ada pendapatan, anak ramai, hutang ada 5 berpuluh ribu. Jadi nak bebas daripada hutang tu satu perjuangan yang besar, walaupun nilai dia berpuluh ribu. Sekarang ni, hari ni, kalau setakat berpuluh ribu, hari ni saya boleh bayar cash. Tapi suatu masa dulu, puluh ribu satu nilai yang besar bagi saya. Okey? Jadi, tapi tuan-puan, bila dalam keadaan susah, saya hidup sebagai miskin bandar. Saya hidup sebagai miskin bandar. Macam mana saya nak keluar daripada kesusahan dan kesempitan? Saya sangat bersyukur Tuhan tunjukkan jalan kepada saya dengan ilmu.